Okey, baik, hari ni saya berada dekat bilik mesin ATM. Yang mana kalau tuan-puan tengok dekat sini, ada banyak mesin ATM lah. Dan kalau tuan-puan nak tahu, Publigo dapat book World of Record, yang mana mesin ATM yang terbanyak dekat dunia ni. Okey, jadi macam mana kalau tuan-puan nak fizikalkan emas? Kita ada dua cara. Yang mana kalau tuan-puan nak keluarkan secara bayaran penuh, contoh nak keluarkan suku dinar. Suku dinar hari ni RM745. Tekan sahaja dan boleh buat bayaran penuh, boleh dapat satu suku dinar dekat sini lah. Cara yang kedua, kalau tuan-puan ada 1.0625 gram dalam akaun Gap, tuan-puan tekan sahaja dekat Gap Withdraw dan boleh terus fizikalkan emas, boleh pegang emas secara fizikal. Jadi hari ni dah mula dah. Nak keluarkan emas, tak nak secara postage, boleh keluarkan dekat mesin ATM. Dan setiap negeri ada mesin ATM Publigo. Jadi bagi yang tengok video saya ni, tuan-puan yang belum ada akaun emas dengan Publigo lagi, nak saya bantu, boleh isi beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.